Temuduga Pembantu Tadbir Pekeranian dan Operasi. Sedikit ringkas yang saya boleh kongsikan berkaitan temuduga bagi jawatan ini. Yang pertama, fahami tugas bagi jawatan Pembantu Tadbir Pekeranian dan Operasi. Jawatan ini meliputi pentadbiran am, pengurusan personal, perkhidmatan kaunter, pemprosesan data maklumat serta mengendalikan peralatan komunikasi dan perhubungan. Tunjukkan kefahaman anda tentang peranan bagi jawatan ini. Ini kerana menunjukkan anda bersedia untuk menjawat jawatan Pembantu Tadbir Pekeranian dan Operasi. Yang kedua, kuasai pengetahuan asas kerja pejabat untuk jawatan ini. Pastikan anda bersedia untuk menjawab soalan asas pentadbiran sebagai contoh, bagaimana susun fail ekosistem, bagaimana layan pelanggan yang marah, apakah fungsi mesin fax, mesin bercetak dan apakah fungsi Microsoft Office, Word, Excel dan PowerPoint. Panel temuduga mungkin akan bertanya soalan ini untuk menguji pengetahuan asas anda. Yang ketiga, ambil tahu isu semasa. Tunjukkan anda peka dengan isu semasa di sektor awam. Contohnya, dasar kerajaan, isu ekonomi serta isu pentadbiran. Pengetahuan ini menunjukkan anda mengambil berat dan bersedia untuk menyumbang dalam perubahan sektor awam seiring dengan perubahan zaman. Keempat, bersedia untuk jawab soalan lazim temuduga. Antara soalan lazim temuduga yang mungkin ditanya oleh panel adalah, ceritakan latar belakang anda, mengapa anda berminat dengan jawatan ini dan bagaimana anda nak uruskan dokumen sulit, dan adakah anda mahir dengan perisian komputer seperti Microsoft Office. Kelima, penampilan dan etika. Datang temuduga dengan penampilan profesional, baju kemeja, seluar slack, kasut tertutup. Bawa dokumen lengkap seperti resume, IC, surat panggilan temuduga dalam fail yang kemas. Semasa bercakap, gunakan bahasa yang sopan, jawab dengan yakin. Tunjukkan sikap terbuka dan sanggup belajar anda. Yang keenam, tunjukkan nilai sebagai seorang penjawat awam. Panel temuduga juga akan menilai sikap dan nilai yang ada pada diri anda. Tekankan bahawa anda seorang yang berintegriti, profesional dan bertanggungjawab. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan template fail susunan temuduga, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Dan dalam ni juga ada template resume yang sesuai dan mengikut format rasmi temuduga kerajaan. Boleh klik beg kuning sekiranya berminat.